Hari ni 21 Ogos 2026. Opening mall baru Ombak Mall KLCC. Jom kita masuk dekat dalam. Terinspirasi daripada Ombak, and then dia bukan lebih kepada macam mall tapi lebih kepada macam satu seni. Kalau korang dah datang sini daripada KLCC, just jalan 10 minit je daripada taman belakang tu, dah sampai dekat mall yang baru ni. Mall ni dia bukan sekedar mall sahaja tau, tapi dibaratkan macam satu art yang besar. Dia terinspirasi daripada Ombak katanya. Jom kita masuk ke dalam. Jom, ada apa saja kat dalam. Mall ni bukan hanya sembarang mall tapi lebih kepada macam art gallery. Kalau kita masuk ke dalam disambut dengan tulisan Galeri Petronas. Jom kita masuk. Just signature coffee pun dah buka. Asam pedas pun ada. And then kita dah sampai dekat rooftop. Kita naik atas lagi sebab ini rooftop yang pertama. Jom. Jadi kita sampai dekat rooftop yang paling top. Jom. Okey, dekat sini nampak clear view KLCC dekat belakang sana. Wow, ini salah satu spot gambar ataupun spot untuk korang OOTD. View rooftop. Belah sini bangunan Felda, Naza. Kita pusing sikit. Bangunan PNB. And then pusing. Finally jumpa Twin Tower KLCC. Dekat sana KL Tower. Dekat sana ada bangunan Exxon Mobil. Masa yang paling ngam sekali kalau korang nak lepak-lepak dekat sini adalah waktu petang hari, masa sunset tu memang best gila, cantik sangat-sangat tau. So, weekend ni kalau korang tak pergi mana-mana kan, dalam weekend ni korang datanglah kat sini. Alang-alang baru opening ni memang tengah fresh semua tau.